What's up everybody? Alright guys, so welcome back to my YouTube channel The Real. Yeah, alright. So lama molek tak buat video tak Kelantan. Alright, so disebabkan ramai sangat yang request, so kata kita buat sikit penceritaan berkenaan bang macam mana boleh terjebak ke YouTube. So tanpa basa-basi, layanlah video sekarang daripada saya. Let's go. Boom. Alright guys, so sebelum kita memulakan kita punya penyembangan ataupun penceritaan, sebab apa ramai yang tanya, Abang kenapa abang tak pergi buat YouTube dah lala abang ada nama? saya tak adalah ada nama sangat geng. Saya rasa saya biasa-biasa je. Disebabkan saya tengok beberapa komen macam tu, saya rasa macam saya nak cuba. So kita akan adalah sedikit kita punya cerita dekat sini. Jadi sebelum kita mulakan tu, apa tolonglah apa tekan like, komen, subscribe, share kan. Support lah kita sikit, YouTuber baru nak mula ni. Sorry lah kalau hampa tengok lighting ni macam odon sikit, sebab kita buat video dengan secara tergesa-gesa sebab kita tak ada masa. Alright guys, so macam ni lah. Bermulanya aku daripada TikTok lah. TikTok salah satu aplikasi yang biasalah orang duk buat video, orang sekian-sekian orang duk menari, tapi bukan aku. Tahu, mostly TikTok ni orang buat video macam, yalah macam-macam, sebab benda entertainment punya platform. Jadinya macam-macam lah, masak, makan, menari, influencer, pas sekian-sekian tu. Memang banyak benda tu. Macam aku punya niche kategori yang aku buat video makan tau. Tapi relax, ni first content kita takkan buat video makan lagi. Relax dulu kita. Video perkenalan dahulu. Aku buat ni pun disebabkan ramai. So daripada abang buat TikTok, biar abang buat YouTube. Mana tahu orang lebih kenal. Alright yang so di situlah ceritanya. Okay, aku main TikTok ni sebetul-betulnya tahun 2020 something, aku tak silap. Agak lama. Masa tu orangnya aku baru nak menjinak-jinak lah dalam dunia TikTok ni. Waktu tu tahun 2020. Aku dengan aku punya member ni, Syakir ni, apa boleh tengok, aku hampa kenal. Macam tu lah aku struggle dengan Syakir ni daripada awal buat TikTok sampai ke lah ni. Faham tak? Aku cakap kedah lah, faham-faham lah, tak faham sudah, mampu pergi. Sorry again kalau hampa tengok aku macam serabut seragai sikit sebab aku tergesa-gesa buat video. Okay, dulu kiranya aku ni daripada TikTok lagi. Aku daripada TikTok aku just buat video TikTok just for fun. Macam hampa pun mestilah ni ramai yang main TikTok kan sebagai hiburan, tempat orang tak apa, seronok-seronok lah kan. Sama ada hampa buat benda yang elok atau tak elok lah, tapi mostly kepada benda yang elok lah kan. Benda dari TikTok ni semuanya orang tahu. TikTok ni atas masing-masing lah. Alright, so adalah certain komen yang cakap aku, bang daripada abang main TikTok ni, baik abang convert ke YouTube. Saya rasa abang boleh ni, saya rasa abang boleh pijuh. Amin, mudah-mudahan ada rezeki . So ni first content kita dalam YouTube. Agak kekok. By the way, dulu aku biasa buat dah sekali. Content YouTube dulu ni beberapa tahun yang lepas. Masa tu aku tak kekok sebab aku dah memang dalam bidang YouTube, bidang TikTok. Bilanya aku ke arah YouTube, so aku buat video panjang ni, aku rasa macam aku tak berapa nak kekok sangat sebenarnya. Tapi kali ni aku rasa macam kekok sikit sebab lama tak buat kot. Mungkin sebab dalam TikTok biasa aku buat video seminit ni kan. Video seminit macam tu pun aku dah rasa lama. Sebenarnya aku record dalam 10 minit video tu, lepas aku edit jadilah dalam seminit macam tu. So bila dalam YouTube kita kena record satu video yang agak panjang, which is dalam 5 minit ke 10 minit macam tu lah untuk video apa-apa je lah. Dan seterusnya ke atas lah, dan makin lama 1 jam 2 jam lah something atas kepada orang tu yang rajin buat video. Alright, so ni first kepada mana hampa yang kenal aku dan pernah kenal aku tu, minta tolong support lah nah. Support lah. Kalau hampa nampak muka ni balik, dalam YouTube ke dalam TikTok ke, hampa support balik nah. Kita baru nak grow balik. Sebenarnya aku dah tinggal lama. Dulu aku ada follower TikTok dalam 70,000 something. Memang tinggi, agak tinggi. Tapi masa tu aku main-main tau geng. Aku tak betul-betul orang kata apa, fokus ke arah YouTube. Ke arah TikTok. Main banyak. Aku bila follower tinggi aku tinggal. So ni aku rasa waktu sesuai untuk aku macam comeback balik lah kot. So yang mana hampa kenal aku tu, hampa support lah aku. Sebab aku lah ni aktif dekat TikTok, YouTube, IG. Apa boleh support daripada situ nah. Ni aku punya laman sosial media lah. Apa boleh follow lah kat situ. Kalau video ni view tinggi lah, kalau tak tinggi tak payah lah. Kita kena try hard lagi lah, betul tak? First content kita tak boleh nak expect lebih, betul. Tak boleh nak expect lebih kata first content tu hantar boom. Sebab platform TikTok, YouTube dia berbeza tau geng. YouTube dia lambat naik, lambat FYP ataupun lambat grow lah.
kena take time lama untuk orang kenal hampa. Tak macam TikTok. TikTok kalau hampa buat dalam masa sebulan 2 bulan aku rasa hampa zero lah. Zero ni aku rasa hampa zero. Kat sebulan 2 bulan tu kacang goreng kan apa nak famous ni. Bukanlah famous, maksudnya nak ada nama ataupun nak FYP gitu. Alright, so first video ni aku tak tahu nak sembang apa sangat sebab by the way ni adalah sesi pengenalan. Alright, so kepada mana yang belum kenal aku, nama aku Yat, boleh panggil Yat lah. Mana dah kenal memang dah kenal lah. Aku tak adalah ada nama sangat, tapi ada certain orang yang dah kenal sebab aku tinggal lama tau. Aku tinggal banyak tahun juga TikTok ni sebab aku start main 2020 sampai 2022 macam tu kot. Lepas tu aku tinggal ni 2025 ni, dekat-dekat nak ujung tahun ni aku main balik. Siapa yang tanya, abang TikTok abang nama apa? Ni apa boleh tengok kat sini. Nak apa boleh masuk. Nak apa boleh pergi support kat situ. Right. Senang. Senang. So, yalah aku nak mencuba. Kita tengoklah dalam YouTube ni kita boleh buat apa. Kita boleh buat kita masak ke, kita makan ke, kita vlogging ke. Apa-apa je lah yang kita rasa kita nak buat. Macam kat TikTok lah ni. TikTok aku buat video makan. So, bila video makan ni aku kena ke arah niche makan je lah. Itulah. Aku tak tahu nak cakap apa. Alright guys, so macam biasa, jangan lupa like, comment, subscribe, share. Jumpa lagi korang di next video. Bye bye. Assalamualaikum. Daripada siapa? Daripada Yat. Bye bye.